Hari ni saya nak review Wetland Putrajaya untuk aktiviti anak-anak cuti sekolah. Kita tengok best tak bawa anak kat sini? Okay, jap. Kalau korang tak pernah dengar pasal wetland ni sebenarnya sangat-sangat penting untuk ekosistem kita. Dekat tapak studio saya nanti, kita akan explore pasal wetland. Sini tak ada longkang, jadi kita kena ikhtiarkan cara untuk bersihkan air yang kita dah guna. Tapi tu nantilah, untuk video ni, bagi saya jalan-jalan dengan anak dulu. Ground dah pergi, lower ground dah pergi, last kali dekat level 1. Dia ada 3 tingkat semuanya. So far dekat Wetland Studios ni, anak saya yang umur 3 tahun sampai yang sulung dekat masuk 11 tahun enjoy. Walaupun tak ada binatang hidup kat sini, tapi dia punya design main dengan lampu tu cantik. Ini pun saya datang awal dan pada hari yang tak ada orang, jadi staff tu kurang lah. Ada beberapa checkpoint yang kita orang tak dapat nak pergi. Ini Wetland Studios. Dekat luar pula dia ada playground yang sederhana besar. Banyak juga mainan dia. Slide dia ada yang rendah, sederhana dan tinggi. Tapi disebabkan tak ada orang, memang main 5 minit, 10 minit boring dah tu. Cuba untuk gayat. Janganlah. Oh, tengok lantai. Aduh. Wih. Masalahnya gayat. Kaki yang tak nak gerak ni. Aduh, berani buat. Nak kena bertukar macam-macam, tapi tinggi ni dah gayat. Wih. Oh man. Why so gayat? Tenang dinding tak? Tenang dinding macam jalan. Okey, ada beberapa aktiviti yang saya tak buat kat sini, tapi overall kira dah rasalah tempat dia macam mana. Saya tanya anak-anak saya, semuanya seronok. Dari pagi sampai 3-4 petang jugalah saya kat sini. Dan untuk markah lah, kalau saya bagi sebagai tempat aktiviti anak-anak, bolehlah dalam 7 bintang per 10. Kalau banyak aktiviti yang budak bawah 10 tahun boleh main, lagi cun.